Guys, hari ni seperti yang kita semua sedia maklum, kawan-kawan Kak Yung pun ramai yang dekat court tu. Diorang cakap hari ni Yusof Router dah dibebaskan daripada pertuduhan. He does not have to defend himself pun. Maknanya siapa yang letak drugs dalam kereta dia tu? Siapa yang patut kita siasat letak drugs dalam kereta dia? Siapa yang suruh? Siapa yang letak drugs dalam kereta dia tu? So, apa yang jadi sebenarnya ni? Adakah sebenarnya dekat Malaysia ni dah jadi macam cerita-cerita filem Tamil yang polis dia nak frame orang, polis dia dapat duit berkajang-kajang, ada ahli politik jahat di sebalik semua kejadian ni? Adakah kita sebenarnya macam tu? Kak Yung rasa sangat-sangat terpanggil untuk komen pasal benda ni sebab Kak Yung rasa benda ni seriusnya. Adakah politik dekat Malaysia ni memang betul-betul dah tahap masukkan orang dalam tong simen? Orang yang patut jadi saksi tiba-tiba jatuh bangunan. Dah jadi macam mana ni politik kat Malaysia ni? Frame orang letak dadah. Takutnya it can be you, it can be me, it can be our family member yang kena frame macam ni tau. So I think we should all be on high alert that benda-benda macam ni boleh jadi pada orang biasa macam kita just because kita sampaikan kebenaran. Yalah, kebenaran kalau dah leher dia kena jilat dengan orang, takkan dia nak diam. Kalau I kena macam tu, takkan dia nak diam. Ataukah patut kita diam sebab kita tak nak orang pelan dadah dalam kereta kita, dan kita tak nak end up dalam tong simen, pun tak nak end up jatuh bangunan sebab mendedahkan jadi saksi dalam kes terowong ke, dalam kes jambatan ke, whatever. You tell me.